Di tanah Kelantan yang bertuah, tempat angin lembut menyapu sawah, wujud satu sosok yang sering disebut sebagai perwira. Seorang lelaki yang langkahnya tenang, tapi sememangnya teguh seperti akar meredah bumi. Dialah Tok Janggut. Tumbuhnya tinggi lampai, berdiri seperti pohon yang tak mudah tumbang. Kulitnya hitam manis, terbakar matahari perjuangan. Matanya bulat, tajam, seperti sedang menimbang benar dan salah. Mata inilah yang selalu tekun memerhati nasib bangsanya. Janggutnya panjang hingga ke paras dada, tak pernah dipotong sejak pulang dari Mekah. Orang mengenalinya sebagai lelaki yang berbudi pekerti, suka menolong dan ringan tulang. Tetapi dalam kelembutan itu tersimpan keberanian yang tidak pernah padam. Dan sebelum kita menyelami gelora perjuangannya, marilah kita menyusuri dahulu siapakah insan bernama Haji Mat Hassan bin Munas ini. Dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih. Beliau membesar sebagai anak Melayu yang dekat dengan agama dan adat. Pendidikan awalnya bermula di pondok-pondok di Kelantan, kemudian merantau jauh ke Mekah untuk menimba ilmu di bawah bimbingan ulama besar Syekh Ahmad Al-Fatani. Sekembalinya ke tanah air, beliau menjadi petani, peniaga dan pada masa sama seorang pendekar yang mahir persilatan. Beliau tinggal di Kampung Nering, dihormati sebagai ulama dan pemimpin, menjadi tempat masyarakat bersandar ketika mencari nasihat, hukum dan kata penenang. Namun, hidup seorang insan tidak selalu berjalan di bawah langit yang cerah. Tahun 1915, penjajah British mencampuri pentadbiran Kelantan, memperkenalkan cukai tanah dan cukai tanaman yang membebankan rakyat. Cukai itu bukan sekadar angka, tetapi belenggu yang menjerut leher orang kampung. Di tanah yang diwarisi turun-temurun, tiba-tiba mereka perlu membayar untuk tinggal. Dan ketika kezaliman semakin melarat, Tok Janggut bangkit bukan untuk namanya, tetapi untuk maruah bangsanya. Di Jeram, bendang batas besar. Di Kampung Saring, api perang mula menyala. British menyerang, membakar rumah, membunuh orang tua, wanita dan kanak-kanak. Jeritan rakyat menggema dan Tok Janggut berdiri di barisan paling hadapan memimpin pertahanan Pasir Putih. Dan kini, tibalah kita ke bahagian paling penting dalam pembentangan ini, iaitu watak dan pewatakan Tok Janggut. Watak pewatakan Tok Janggut yang pertama ialah sanggup berkorban. Pengorbanan Tok Janggut bukan sekadar mengangkat senjata. Ia pengorbanan yang lahir dari hati, daripada rasa cinta kepada tanah yang memayungi hidupnya sejak kecil. Dalam setiap langkahnya, beliau tahu risiko yang menanti. Rumah dibakar, keluarga diburu, nyawa menjadi taruhan. Namun, Tok Janggut tetap memilih untuk memimpin rakyat Pasir Putih. Ketika tubuhnya ditembusi peluru, beliau masih berjuang kerana baginya mati di tanah sendiri lebih mulia daripada hidup tunduk pada penjajah. Watak pewatakan seterusnya ialah berani. Keberanian Tok Janggut bukan bermula di medan perang, tetapi bermula di halaman rumahnya sendiri. Apabila Sarjan Sulaiman datang ke rumahnya di Kampung Saring, Tok Janggut tahu kedatangan itu membawa perintah zalim British. Tujuan penangkapannya kerana enggan membayar cukai tanah. Orang kampung mula berkumpul. Udara menjadi tegang. Sarjan Sulaiman mengangkat suara membaca perintah penangkapan. Dalam fikirannya, seolah mengingatkan bahawa maruah bangsa tidak boleh dijual kepada penjajah. Lalu, dalam gerakan sepantas harimau, Tok Janggut menghunus keris dan menikam Sarjan Sulaiman tepat ke dada. Orang kampung terkejut. British melarikan diri ke laut malam itu juga. Dan sejak itulah keberanian Tok Janggut menjadi mercu, tanda kebangkitan rakyat Pasir Putih. Watak pewatakan seterusnya ialah sifat beriman. Hatinya mungkin keras di medan perang, tetapi jiwanya lembut di hadapan Tuhan. Setibanya beliau di rumah, ibunya menyambut dengan esak tangis. Di situlah Tok Janggut diberitahu
ayahnya Munas dibunuh, abangnya Mat Tahir meninggal dengan tragis. Namun, Tok Janggut tidak marah, tidak meraung. Sebaliknya, beliau mengambil wudhu, beliau solat, beliau berdoa agar diberi iman dan kesabaran. Watak-watakan yang ketiga ialah sifat amanah. Dalam tubuh seorang pendekar, tersimpan hati seorang pendamai. Engku Besar menitahkan beliau membawa pesan penting kepada Mak Saman, iaitu jangan menyerang kampung Kemuti kerana pertikaian itu hanya membawa mudarat. Tok Janggut tidak mengubah walau sepatah kata. Beliau menyampaikan pesanan dengan jujur dan tegas. Tok Janggut menasihati, jalan yang baik bagimu Mak Saman ialah berdamai. Kerana sifat amanah inilah beliau akhirnya dilantik menjadi Menteri Besar Pasir Putih, satu tanda percaya dan hormat rakyat terhadap dirinya. Watakan seterusnya ialah mahir dalam mempertahankan diri. Ilmu di dadanya bukan sekadar membaca kitab, tetapi membaca langkah musuh. Pada malam upacara perlimau, 11 orang pesilat muda hadir. Antara mereka ialah Awang Teleng dan Ali yang masih belasan tahun. Tetapi Tok Janggut atau ketika itu dikenali sebagai Mat Hassan berdiri seperti seorang guru. Pengalaman gelanggangnya terlalu luas, warisan daripada ayahnya, pendekar Munas. Mat Hassan mengajar bagaimana memecutkan siku, mematikan langkah lawan, bagaimana menggerakkan kaki, mata dan keris dalam satu degupan. Dan anak-anak muda melihatnya bukan sekadar sebagai sahabat gelanggang, tetapi sebagai tempat mempertajam ilmu dan kecekapan. Janggut putih lambang berani, tegak melawan kuasa penjajah. Biar gugur tubuh di bumi, semangatnya tetap takkan rebah. Daripada Tok Janggut, kita belajar bahawa perjuangan menuntut keberanian, keimanan dan kejujuran. Kita harus menghargai keamanan yang kita ada, menjaga tanah air dan tidak membiarkan sesiapa merampas kebebasan kita lagi. Semangat Tok Janggut bukan sekadar sejarah, tetapi pedoman untuk generasi kita.